Bukan sekadar sebuah pulau strategik di Borneo, wilayah Persekutuan Labuan merupakan sebuah tanah yang menyimpan warisan sejarah, seni dan budaya yang masih hidup hingga ke hari ini. Dari tinggalan pelombongan arang batu berusia lebih seabad hinggalah kepada inovasi seni batiknya, Geopark Labuan terus berdenyut melalui jiwa komuniti yang memeliharanya. Ikuti laporan wartawan Mazarif Zafri Aziz Desa. Dibina berkonsep bangunan British, Museum Chimney menempatkan pelbagai maklumat sejarah pelombongan arang batu di kawasan Tanjung Kubung. Lokasi ini juga terletaknya Menara Chimney atau dikenali sebagai punil yang menyerupai serumbung asap dan dibina semasa era pelombongan British antara tahun 1847 hingga 1912. Tidak jauh dari Menara Chimney, terdapat sebuah struktur berbentuk silinder yang dibina sekitar 1850-an dikenali sebagai Gedung Ubat. Tempat penyimpanan peluru dan juga ubat bedil bagi tujuan aktiviti pelombongan oleh syarikat British, dan difahamkan lokasi ini telah dikambus tanahnya oleh tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua bagi mengelakkan aktiviti mencuri bahan-bahan tersebut bagi tujuan peperangan. Selain nilai sejarah, kawasan ini juga kaya dengan keunikan struktur geologinya. Kawasan ini sebenarnya adalah kawasan enapan sungai kuno, di mana kawasan ini adalah muara sungai tetapi telah terangkat atau mengalami pengangkatan pada sekitar jutaan tahun yang lampau dan akhirnya struktur-struktur ini timbul di permukaan. Sementara itu, Galeri Lawa di Bandar Labuan pula menjadi ruang seni dan budaya yang mencerminkan jiwa masyarakat setempat. Di sinilah lahirnya inovasi seperti batik linut, sejenis batik alternatif menggunakan bahan asas linut, makanan tradisional masyarakat tempatan yang diperbuat daripada sagu. Sokongan daripada Perbadanan dengan JWP itu kira macam banyak membantulah. Sebab permulaan saya buat macam promote tu macam secara individu mungkin orang tak tengoklah, tapi bila kita dah macam bekerjasama dengan agensi-agensi macam Perbadanan, JWP tu mereka macam lebih yakin lah. Laporan Mas Zarif Zafri Aziz Desa, Labuan, TV3.